Satu kes yang pertama, Ketua Audit Negara tahun 2019 mengeluarkan kenyataan tanah Rizal Melayu di Perak 3,400 hektar telah dipindah kepada Bukan Melayu. Tanah masih lagi berstatus Rizal Melayu, tapi penama di dalam geran bukan Rizal Melayu. Ini yang amat pelik. Kita semua duk risau tanah Rizal Melayu yang telah dibubar warta kepada Bukan Rizal. Ini yang kita duk fikir selama ni. Tetapi kita terlepas pandang, ada lagi tanah yang masih lagi berstatus Rizal Melayu, tetapi penamanya Bukan Melayu. Itu satu. Yang kedua, dahlah kategori dia ni Rizal Melayu, kemudian dia telah tukar pemegang saham kepada Bukan Melayu, dipecahkan lot pula. Kelulusan pecah lot sebanyak 682 hektar dan dipindah milik kepada Bukan Melayu melalui borang 14A. Ini yang pening. Satu, syarikat telah bertukar pemegang saham. Yang kedua, kelulusan untuk pecah lot subdivision kemudian dipindah, masih lagi berstatus Rizal Melayu, dipindah kepada Bukan Melayu. Ini saya cerita mengenai reported case tu. Saya tak cerita benda yang tak reported case. Sampai Timbalan Pengarah PTG didakwa di mahkamah oleh SPRM atas kesalahan fraud. Tu yang kedua. Yang ketiga, isu yang saya bawa adalah isu berkaitan di sebuah tempat di hutan melintang. Tanah Rizal Melayu dipindah kepada Bukan Melayu menggunakan perintah mahkamah palsu. Kemudian berpindah pula kepada pihak ketiga dan diberikan alasan tak boleh buat apa-apa disebabkan oleh bona fide purchaser. Ini isu-isu yang dibangkitkan. Sedangkan di dalam undang-undang kita adalah yang dipanggil Anti Money Laundry Act, Anti Money Laundry, AMLA, yang mana di bawah AMLA ada Seksyen 55 memberikan kuasa kepada mana-mana pegawai penyiasat, sama ada SPRM atau polis, untuk melakukan sitaan dan melucutkan hak di bawah Seksyen 55. Mengapakah nak kena tunggu tindakan sivil oleh orang ataupun pihak berkepentingan? Sedangkan kalau cuba tengok, kalau ada kes-kes yang melibatkan rasuah, duit boleh dirampas, betul, boleh disita. Adakah duit itu hanya disita? Duit itu bukan setakat disita, dilucutkan hak menjadi hak kerajaan. Persoalannya, bagaimana tanah Rizal Melayu yang ada enactment yang khusus berkaitan dengannya di bawah Seksyen 19, enactment tanah Rizal Melayu, yang mengatakan bahawa sebarang pindah milik tanah Rizal Melayu, sebarang pajakan, sebarang sewaan, apa saja transaksi kepada Bukan Melayu, void ab initio. Dia tidak terbatal dengan sendirinya. Dan mengapakah perkara itu tidak digunakan oleh agensi-agensi tertentu untuk melakukan sitaan dan melucutkan hak dan mengembalikan tanah Rizal Melayu yang berpindah milik kepada Bukan Melayu secara fraud kembali kepada kerajaan. Ini persoalan yang saya heran. Kalau dalam mana-mana apa saja mengenai rampasan-rampasan, sama ada movable property ataupun immovable property yang tak ada kaitan dengan Rizal Melayu, semuanya boleh dirampas dan boleh dirucutkan hak. Soalannya, mengapakah tidak boleh apply perkara yang sama kepada tanah Rizal Melayu yang dipindah milik kepada Bukan Melayu secara fraud? Dan untuk maklumat tuan-tuan dan semua, tanah Rizal Melayu ni dia tak sama macam lain. Dia tidak boleh dipindah milik hanya dengan menggunakan disaksikan oleh peguam. Contohlah, kita beli tanah biasa 14A ni boleh disaksikan oleh peguam. Tapi tanah Rizal Melayu tak boleh. Dia perlu berlaku di hadapan pentadbir tanah. Tetapi kenapa masih lagi wujud pindah milik tanah Rizal Melayu kepada Bukan Melayu in the absence, sama ada in the absence ke in the present ke, tetapi yang poinnya dipindah milik kepada Bukan Melayu. Kita bukan bercakap mengenai isu bangsa ke isu apa. Kita bercakap mengenai isu yang ada di segi undang-undang, iaitu enactment tanah Rizal Melayu. Ini semua reported case. 3,400 hektar tau, bukan 1-2 hektar tau. Dan keluar dalam kanun tanah, dalam laporan Ketua Audit Negara. Dan yang paling lucu, saya nak share sikit.
Bila saya baca dalam laporan ketua audit negara tu, saya ingatlah dalam show yang akan dikeluarkan oleh ketua audit negara ni adalah tanah tu dirampas balik. Tak ada tau Ki. Show dia tahu apa? Show dia adalah mengemaskini balik sistem tanah. Adakah itu show yang berpatutan? Bagaimana dengan tanah yang dah berpindah bilik itu? Bukankah tanah yang telah dipindah bilik itu perlu dikembalikan? Soalan dia adalah, kenapa cadangan-cadangan yang ada ni, cadangan-cadangan yang pada saya tak masuk akal? Yang kita mahu adalah tanah Rizab Melayu yang telah dipindah bilik secara fraud kepada bukan Melayu yang bertentangan dengan enactment tanah Rizab Melayu perlu dikembalikan. Bagaimana cara nak dikembalikan? Boleh dikembalikan mengikut kanun tanah kanun tanah negara. Di mana kanun tanah negara memang ada peruntukan undang-undang yang mana kuasa PTG untuk melakukan pembetulan. Dia ada kuasa. Bukan itu saja, tindakan itu perlu diambil oleh PTG. Kalau PTG tak nak ambil tindakan sekalipun, pihak SPRM, pihak agensi siasatan seperti PDM yang boleh menunjukkan bahawa siasatan berkaitan dengan fraud berlaku, mereka boleh membawa ke mahkamah untuk melucutkan hak pada tanah-tanah Rizab Melayu yang dipegang oleh bukan Melayu secara fraud dan bertentangan dengan Seksyen 19 enactment tanah Rizab Melayu. Persoalannya, adakah ini akan dibuat atau tidak? Setakat hari ini, saya tak pernah nampak ada sebarang tanah Rizab Melayu yang telah dipindah milik kepada bukan Melayu, disita, dirampas dan dilucutkan hak. Mengapa ini tidak boleh berlaku? Undang-undang ada, mengapakah tidak dilaksanakan undang-undang? Jadi baguslah dengan usaha yang kita ada ni. Saya harapkan kita perlu memantau dua perkara. Satu, kita memantau tanah Rizab Melayu yang belum digantikan lagi. Satu lagi, kita perlu memantau dan mendapatkan kembali tanah Rizab Melayu yang telah dipindah kepada bukan Melayu menggunakan cara undang-undang yang ada. Tak perlu nak tunggu bona fide purchaser, bunsun bunyamin punya case, tak perlu apply. Kita perlu menggunakan undang-undang yang sedia ada di bawah Seksyen 55 AMLA untuk melucutkan hak dan dikembalikan semula tanah Rizab Melayu tadi kepada Kerajaan Persekutuan.